Tuan-tuan sekalian, saya aku janji kepada tuan-tuan, saya tidak memilih bulu berasaskan politik, berasaskan kawarakan handai taulan, saudara mara, nepotisme, kronisme, semua tu tidak ada tempat di Kedah. Tuan-tuan yang terbabit dalam bidang ini, saya doa tuan-tuan berjaya menjadi seorang ahli perniagaan yang hebat, yang boleh bantu orang lain. Tuan-tuan semua jangan duduk dalam telaga, kerana orang yang nak tolong orang lain naik, dia kena duduk di atas. Dia kena duduk di atas pada telaga tu, baru dia boleh tarik orang lain naik. Kalau dia pun duduk dalam telaga juga, dia nak turun kawan dia naik, baik dia naik. Jadi orang yang boleh tolong orang ni, dia kena duduk di tebing, duduk di atas. Jangan duduk terjun duduk dalam telaga juga, lagi semua kali lemah. Lepas tu jangan jadi ketam. Kawan kita dah sampai di atas dah, kita senyuh dia turun pula dah. Pasal hang nak pergi dulu, kita senyuh kaki turun main duduk dengan aku. Jahanam kita semua. 5 tahun ni saya bersih. Saya tak ada rakan. Orang jual nama kat belakang saya tak tahu. Saya tak ada share dengan siapa-siapa. Saya tak ada kecenderungan untuk menega apa-apa. Saya pun tak ada syarikat hebat-hebat menega apa, tak ada. Saya mai daripada kampung, duduk di sini, duduk di sini tu, tak ada duduk menega apa. Buat kerja politik ni sepenuh masa, daripada muda sampai saya umur 50-an. Saya tak pernah terbabit dalam apa-apa perniagaan, kecuali saya buat kerja kemanusiaan, pikul beras, tolong orang susah. Saya tak pernah menega dan saya tak ada kroni. Jadi tuan-tuan menega lah betul-betul. Buatlah sungguh-sungguh, telus. Dan saya kata, semua kerja yang boleh cabut undi, buat kerja cabut undi, kecuali yang diberi konsesi kepada GLC. GLC pun lebih kurang apa juga, tak tolong mampu, kena tolong juga. Tak boleh bersaing walaupun dia ada sabit dengan kerajaan, tak boleh juga. Saya pun heran juga, jadi apa tu daripada ni. Tubuh syarikat besar-besar, lesen macam-macam, kerja tak boleh buat. Itu realiti ada di kalangan bangsa kita. Saya hadir banyak himpunan orang-orang menega, kalangan orang Cina, orang India. Karakter, cara dia berkomunikasi, beroperasi berlain daripada kita. Mungkin kerja mereka buat kerja haram banyak, ni pun nak rakam apa pergi apa. Kerja industri haram yang tak boleh, kita tak boleh terbabit, mereka boleh buat. Kita katuk lesen judi yang sah, mereka buat judi haram. Mereka jual kat belakang, mereka kat dengan siapa-siapa, kutip duit, belah mereka. Mereka buatlah aktiviti tu. Ada yang kaya dengan aktiviti haram tu. Saya rasa orang lain pun tahu, tapi tak boleh buat apa. Kita kontraktor Melayu terikat dengan peraturan, terikat dengan hukum hakam. Saya kenal ramai orang yang patuh dengan hukum hakam, dia berjaya. Ada orang menega tak kira hukum hakam, tak berjaya teramna pun. Bila dia mati, anak-anak dia cempera habis. Pasal dia tak peduli hukum hakam ni. Dia kira duit ya. Ramu tang mana ada kepala agung, pergi serbu, jalan belakang kira. Akhir sekali bungkus. Nampak dia seorang yang kaya, anak-anak dia susah. Tinggal legasi harta lah kali. Tak ada apa tak. Duit tanam belakang rumah ada. Lah kali anak main kereta, main apa, habis hancur. Tu orang menega jenis ni lah. Tuan-tuan semua, mari kita memperingati diri, memperkemaskan
diri kita secara dalaman, secara luaran, lahiriah, batiniah kita menega bersungguh-sungguh bila Nabi kata 9 daripada 10 sumber rezeki ni ada dalam perniagaan. Mari kita rebutlah 9 tu dengan cara Nabi juga. Jangan kita pakai Nabi kata 9 ada 10 ada sini, tapi bila kita nak pergi masuk dalam sektor tu, kita tak ikut cara Nabi. Kita tak peduli semua hukum hakam, serbu ikut dan semua tu ada nilai, ada kira-kira. Tuhan kira semua tu. Kita ambil kerja, kawan tu bos syarat macam-macam, kita pun sanggup kongsi dengan dia. Kongsi dengan dia, kita tahu dia tu makan tak betul, kita pun tolong dia makan tak betul. Saya harap benda ni tak terjadi di sini. Di Kedah tak ada orang buat kerja lagu tu. Saya tahu kalau kita tak baik dengan orang, tak jaga mereka, tak bela mereka, tak pergi mingguh dengan mereka, tak belanja mereka pergi berjalan, peluang untuk dapat kerja nipis. Tuan-tuan sekalian, peluang yang dapat dengan cara tu tak baik, tak bagus, tak boleh sebenarnya. Ada cara lain lagi. Saya beri jaminan, selama saya ada di sini, saya bersama dengan tuan-tuan, mai kita semua, pihak kontraktor, pihak agensi, orang-orang yang menjadi pegawai pengawal kepada kerja-kerja ni, lurus, betul, ikhlas, ikut semua hukum hakam. Baru berkat kerja kita semua ni. Tuan-tuan dapat sikit tapi cukup. Ada orang dapat banyak, tak cukup-cukup. Dapat lagi, nak lagi. Dapat lagi, nak lagi. Pi belik orang tu, pi belik orang ni, pi jual orang tu, pi jual orang ni. Lah kali kantoi. Oh, hang jual nama aku no. Habis tuan-tuan, reputasi kita.